Ni idea dessert by Ubi Leka. Coconut tea. Dia manis-manis ubi dia tu memang sedap. Dia macam kuih pelita. Satu hari, satu menu Ubi Leka. Rasa kampung yang tak pernah hilang. Hari ni, kita guna ubi siap masak dari Ubi Leka. Tenang je sebab tak payah kupas, potong, rebus atau lenyek. Terus guna. Ubi pun manis dan lembut. First, gaulkan Ubi Leka dengan tepung pulut dan sedikit garam. Gaul sampai jadi dough yang lembut dan tak melekat di tangan. Lepas tu, uli dough jadi berbola kecil-kecil. Rebus gula Melaka sampai cair. Kemudian, masukkan berbola ubi tadi dan biarkan dia masak sampai lembut dan bersalur gula. Seterusnya, dalam pan berasingan, masukkan santan, daun pandan dan sedikit air. Masak atas api perlahan sampai naik bau wangi dan sebati. Cara hidang, letak campuran gula Melaka dan berbola ubi sebagai tapak. Kemudian, tuang santan panas di atas sebagai topping. Siap! Manis lemak berkrim, lembut dan beraroma pandan. Nanti awak boleh cuba resepi kita dan boleh grab Ubi Leka sebab sekarang kita ada offer beli 3 dapat 4. Grab di Bakery sekarang.